Korang pernah dengar tak antara satu benda getah yang kecil je boleh buat korang makan modal? Tak pernah dengar kan? So hari ni aku nak tunjuk kat korang. Nampak tak? Ni Audi A4. Ada satu benda ni, kalau kata benda ni kita nak tukar, kita kena turun gearbox. Tapi benda ni kecil je, dia tak besar mana pun. Dia cakap, apa benda bang nak tukar getah je sampai nak kena turun gearbox bagai. Dia masalah dia leaking. Kalau korang boleh tengok dekat bawah ni, dia ada leaking minyak enjin. So leaking minyak enjin ni disebabkan apa? Disebabkan ini. So ini adalah flywheel oil seal. Tapi untuk model Audi ni dia besar sikit lah macam ni. Kalau korang tengok model Volvo ataupun BM punya, selalunya dia kecil je, dia getah je. Dia satu gulung getah je macam tu je. Tapi untuk model Audi ni dia sekeping, dia ada besi sekali macam ni. So nak tukar benda ni, memang kena turun gearbox sebab kedudukan dia antara gearbox dengan enjin. So bila dah duduk antara gearbox dengan enjin, tak ada option lain lah. Memang korang kena tanggung lah kos untuk turun gearbox tu. Untuk tukar getah yang tak berapa nak mahal ni. So sebab dia getah, bila getah ni lama-kelamaan dia akan keras. Bila dia akan keras, dia akan jadinya leaking. Orang kata normal lah kalau mileage tu dah 100,000 ke ataupun 150,000 ke, ada yang kena awal lagi. Sampai masa memang dia akan leaking untuk flywheel oil seal ni. Okay? So untuk owner ni, nak tak nak owner kena tanggung lah kos untuk tukar benda ni. Untuk korang kat luar sana yang mungkin ada masalah leaking dekat kereta konti korang ataupun nak tukar barang-barang wear and tear dekat kereta korang, nak buat checking, inspection, boleh hubungi kami, Expert Continental Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.